Tahun 2016 dulu, Puma ni dia nak orang kenal brand dia dekat Olimpik. So dia nak buat lah macam mana brand lain ketengahkan brand dia. Contohnya macam Messi ni dia promote Adidas, Cristiano dia promote Nike. Tapi time tu syarat-syarat Olimpik sangat-sangatlah ketat. Bayangkan brand yang tak sign sebagai official sponsor tak boleh nak sebut apa-apa langsung pasal Olimpik. Even nak guna gambar atlet yang main dekat dalam Olimpik pun tak boleh. Nak guna gambar atlet yang menang Olimpik pun tak boleh. Sedangkan tak ada kaitan apa-apa pun lagi. Puma memang tengah sponsor Usain Bolt. Dia ditaja oleh Puma 10 juta euro dalam setahun. So rugilah kalau Puma tak gunakan Usain Bolt ni. Tapi time tu Puma memang tak tahu nak buat apa dengan segala rules-rules yang ada. Ambil botak lah kepala fikir. So lepas fikir Puma ni decide untuk cipta satu kasut yang sangat-sangat menyerlah. Supaya dari jauh pun orang boleh nampak dah apa benda yang Usain Bolt ni pakai. Tapi marketing yang macam ni orang dah biasa buat lah. Tak berapa power sangat. So Puma nak bagi strategi ni jadi lagi solid. Dia suruh lah si Usain Bolt ni lepas 100 meter tu buka kasut dalam kaki ayam, angkat macam ni. End up lepas Usain Bolt menang daripada 100 meter tu, dia buatlah macam mana Puma ni suruh. Tapi disebabkan Puma ni tak boleh nak wish tahniah langsung dekat Usain Bolt ni, apa yang dia buat? Dia post gambar kasut yang Usain Bolt pakai tu dengan caption Usain Bolt forever fastest. So secara tak langsung memang internet penuh dengan brand Puma ni tak pandang langsung dah naik. Bila dah jadi macam ni, naik bengang lah. Dia tak dapat attention macam mana Puma ni dapat. Sedangkan dia dah invest banyak lah dekat Olimpik ni. Cerita macam ni ada diceritakan dekat dalam buku ni oleh Steven Ballet. Dia kata benda yang tak masuk akal yang kita buat ni kadang-kadang boleh jadi benda yang lagi baik daripada apa benda yang orang biasa buat. Kalau korang nak dapatkan buku ni dalam bahasa Melayu, korang boleh pergi tengok dekat The Petro Asia.